Dah lama, dah almost a year. Saya rasa daripada dia pakai crown tu. Tapi saya tak pernah terhook dengan apa-apa sebab saya tak nampak itu sebagai satu masalah. Until one then, saya 2 minggu lepas betul-betul ada masalah yang saya rasa saya tak boleh solve, iaitu saya punya data, WhatsApp, semua kena block. Pagi subuh tu juga saya nampak Tuan Nas punya iklan, masalah marketing tak berjalan, saya, semua tu lah. Immediately, subuh-subuh tu lah saya minta dua-dua ketua saya untuk bangun, pergi kelas pagi tu. Saya tak tahu, saya bayar pakai duit saya sendiri. Balik, Puan, okey ni semua dah jadi. Puan, kita dah buat macam ni. Puan, okey kita punya iklan dah macam ni. Sales time Mata Fair tu melonjak tinggi 1000 sekali ganda. Sales before that, it was like 1,800 packs 3 hari. But pada hari Mata Fair yang baru-baru ni, 3,000 pack. Asalnya sebelum mentor, saya ni ambil kelas yang biasa, yang RM27. Lepas tu saya buat satu benda je. Dalam kelas RM27, sales saya melonjak dari 11,000 ke 27,000. So saya belajar teknik ni macam mana nak membentuk tim yang boleh support saya supaya live saya akan berjalan walaupun saya tak ada kat situ, walaupun saya buat kerja lain. Alhamdulillah, bulan Ogos adalah bulan pertama yang kami hit jualan lebih daripada 1 juta dalam masa sebulan. Dulu satu live tu seharilah kata kan, satu hari 2,000 tu sangatlah achievement yang terbesar kami pernah sampai. Tapi sejam live, 2 jam live, kami paling peak pernah hit 21,000 dan maintain macam tu. Okey, waktu tu nak tanya Abang Nas lah waktu tu. Dan itu pertama kali sepanjang 20 tahun Kak Yu berniaga. Untuk Kak Yu, kejayaan 20 tahun tu yang paling manis. Selalu nak dapat 10,000, aku kena berniaga 2 biji kedai, 3 biji kedai. Tapi hari tu 1 jam 10,000. Wow. Sebulan semua kos yang saya laburkan dalam mentor balik semula dengan saya. Sebulan saja. Kalau kenal lah, kalau tuan-tuan kenal, keturunan Raja Abdullah Selangor dah mula kontak kita di Terengganu. Kalau tuan-tuan kenal mana orang Terengganu tadi? Tengku Setia dengan Raja Zainab dah mula kontak. Di Johor, waris-waris kerabat AMJ kan. Dan luar biasa je tuan-tuan. Dulu masa saya bekerja dulu, yang datang bertanya tu aset yang orang bawa tu paling kuat pun 500,000, 1 juta tu jarang-jarang. Tetapi sekarang ni Alhamdulillah dah cacah sampai 8 juta. Dalam masa tempoh yang singkat, dalam masa 6 bulan ni, sale 3 kali ganda lah. 2 ke 3 kali ganda naik. Sebenarnya sebelum ni saya memang balik tabir. Staff-staff yang buat. Tapi bila saya belajar Seek for Future, rupanya saya kena ke depan. Itu yang bermula bulan 10 tahun lepas saya ke depan. Sebab saya nak buat satu contoh, and then staff akan tiru contoh konten tofu saya tu. And then dia orang dah faham, nampak macam ada result juga dekat business punya page. Saya belanja RM30 je. Saya terus tak run ads lagi sebab saya takut job melimpah-limpah, kita punya team tak boleh nak cover, nanti brand busuk, betul? Bila kita dah drop gila, cakap macam mana? Kan keluar iklan Abang Nas tu lah, keluar audio. Saya daftar lah kat link tu yang kita pakai formula Seek for Future. So saya meningkat. Masuk kelas CLA, boom, satu Semenanjung cari saya sebab tu hari setting untuk satu Malaysia.